Adakah termasuk di dalam objektif Islam untuk menyamaratakan manusia dari segi harta dan dari segi kedudukan sosial? Jawapannya tidak. Tidak ada apa-apa di dalam agama kita, daripada Al-Quran maupun Sunnah Nabi, maupun daripada sejarah Islam, yang menuntut perkara tersebut dilakukan. Kerana apa, sahabat-sahabat? Kerana perbuatan tersebut adalah satu perbuatan zalim. Sebab dia adalah satu perkara yang mustahil juga untuk dilakukan kerana kita lahir dalam keluarga yang berbeza. Ada yang lahir dalam keluarga kaya, ada lahir dalam keluarga miskin. Bila lahir dalam keluarga kaya, dalam banyak keadaan dia mewarisi kekayaan tersebut. Kalau kita nak samaratakan, maksudnya apa? Takkan kita nak pergi ambil harta dia dan berikan kepada orang lain? Apa justifikasinya? Bukankah itu termasuk di dalam merampas harta orang lain? Bukankah itu termasuk di dalam mencuri? Dan kenapa kita perlu menyamaratakan seseorang dengan orang lain dalam kedudukan sosialnya? Sebab kemuliaan dan kehinaan seseorang manusia itu bergantung kepada perbuatan dia dan pada persepsi orang kepada dia. Dia banyak buat baik, mulialah dia dalam masyarakat. Dia banyak buat jahat, hinalah dia dalam masyarakat. Jadi kalau kita nak muliakan juga orang yang banyak buat jahat, dan kita nak sama tarafkan dia dengan orang yang banyak buat baik, orang-orang yang soleh, itu kezaliman. Sama seperti kita dah mula menyamakan kezaliman dengan keadilan. Kejahatan dengan kebaikan kita dah samakan. Ini akan menghuru-harakan masyarakat. Ada orang lahir dalam keluarga yang banyak usahanya, rajin. Bila rajin, besarlah penghasilannya. Apa hak kita nak ambil daripada usaha dia itu dan beri kepada orang yang malas? Setakat untuk samakan strata mereka. Itu adalah satu perbuatan yang tidak adil. Dia adalah satu perkataan ataupun perbuatan yang sudah tentunya zalim. Begitu juga apabila kita bahaskan berkenaan dengan pemilikan peribadi dan penghasilan persendirian, tidak ada di dalam Islam ini yang memaksa ataupun menetapkan kepada umat Islam untuk berkongsi semua hartanya kepada orang lain atau berkongsi sama dengan semua orang lain. Dalam erti kata, menyamaratakan pemilikan. Tidak ada di dalam Islam perkara tersebut. Begitu juga dengan means of production. Kalau awak ada factory, awak ada mesin, awak boleh miliki, awak boleh buat mesin awak sendiri dan awak boleh hasilkan penghasilan mengikut kadar yang awak ingin hasilkan. Itu adalah hak awak. Tidak ada satu tuntutan pun di dalam Islam yang menghapuskan kedua hak ini. Atas dasar itu, ekonomi Islam itu maju sebab hakikatnya dia bukan bersifat kapitalistik. Dia juga bukan bersifat komunistik. Ya, dia bukan bersifat komunis. Nak kata di tengah-tengah pun tak boleh. Bagi saya, dia adalah satu dataran yang lebih tinggi daripada kapitalisme dan komunisme. Wallahualam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.